باقي ينفع كمان ان شاء الله عير 25 ريال. عير ينفع يا عير. Ni ada ingat ni. وقف صدقة الرحمن. Ai infak tu. Nak. Mek. Asal tak nak? Puasa. Ambil je lah. Ambil je lah. Ambil je. Nanti kau nak buka dia tak? Ambil je. Kan? Ambil saja dah. Dah habis dah. Apa Syahid? Syahid kau ambil air? Tu ambil dah. Saya ambil dah. Okey, datang sini sikit, dekat sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukit, nama Bukit Pemanah. Bukit Pemanah. Nama dalam bahasa Arab Jabal Rummah. Jabal Rummah lah. Takkan nak guna bahasa Arab kan? Takkan nak guna bahasa Melayu. Kita datang negara Arab kan? Nak buat status nanti tulis Jabal Rummah. Orang tak tahu. Orang tak tahu kita datang umrah kan? Okey. Sejak inilah berlaku di sini satu peperangan dinamakan peperangan Uhud. Sebab apa berlakunya peperangan Uhud? Sebab orang kafir Quraisy dia nak balas dendam. Saya belum cerita lagi tentang peperangan Badar. Kita akan cerita peperangan Badar. Pada tahun kedua berlaku peperangan Badar. Tahun ketiga sebab kita dah sampai di sini, Bukit Uhud ni kita ceritalah tentang Bukit Uhud dulu. Sebab apa berlaku peperangan Uhud? Sebab orang kafir Quraisy mereka nak balas dendam. Ketika dalam peperangan Badar, ramai keluarga dia dalam peperangan sudah terkorban. Ramai kepimpinan mereka yang besar-besar ni terkorban dalam peperangan Badar. Akhirnya mereka nak balas dendam, mereka buat kecoh, akhirnya berlakulah peperangan Uhud di sini. Pada asalnya tentera daripada Madinah nak berperang di Bukit Uhud asalnya 1000 orang. Nabi SAW mengumpulkan tenteranya bukan di sini pada asalnya. Ada satu tempat nama Ajimatul Syaikhain, sebelah sana, ujung sana, satu di mana tempat Nabi SAW membuat pemeriksaan tentera. Ketika itu bayangkan 1000 orang. Ketika mana Nabi membuat pemeriksaan tentera, Nabi tanya seorang demi seorang, kamu daripada mana? Kemudian jawab seorang demi seorang, aku daripada Madinah dan berbangsa Yahudi ataupun berbangsa kafir Quraisy, bukan Islam, tetapi nak turut serta bersama dengan Nabi, nak turut serta dalam peperangan Uhud. Lalu apa kata Nabi SAW? Kamu bukan Islam. Kalau kamu bukan Islam, kalau kamu orang Yahudi, keluar daripada sini. Lalu Nabi memberitahu, kami tidak memerlukan orang kafir. Kami tidak memerlukan orang kafir untuk memerangi, untuk membunuh orang-orang kafir. Faham? Jadi kami tak perlu orang kafir. Hanya di sini orang Islam sahaja. Menyebabkan Nabi membuat pemeriksaan seorang demi seorang, sehinggalah daripada 1000 orang, hampir 300 orang keluar daripada tenteraan. Bayangkan 1000 orang, 300 orang keluar. Dan 300 orang ni